pada bagi nama untuk soalan pertama, boleh buka mic. Saya tak ingat tapi saya tahu ada orang bagi nama. Boleh buka mic. Sekejap Saya Nurul. Kejap saya tengok balik. Okey. Okey, betul Nurul Farida. Okey. So yang pertama ni apa? Mana? Nali. Betul, Nali. Sekejap saya tulis dulu. Sekejap kena tulis. Okey, mana kita ada Nali. Okey, so kedua kita ada pemandu. Pemandu Seci. Betul, Seci, 很好. Yang ketiga ada buat. Buat. Ingat tak buat? Z U O buat. Zuo. Buat zuo. Okey, buat zuo. Zuo. Z U O zuo. Cuba sebut buat zuo. Okey, lagi sekali. Yes. Berapa tahun? Yes, betul. Berapa tahun? 几年. Betul. 几年. Betul-betul 几年. Awak tak dapat dengar? Yang lain dapat dengar tak suara saya? Pergi cuba unmute awak punya tu. Yang lain dengar tak suara saya? Farida dengar. Ada Farida dengar tu. Kalau Farida tak dengar, dia dah tu. Dia tak respon saya. Saya cakap 几年. Okey, dengar 几年. Okey, polis. Farida, polis? 几张. Jing. 几张. Jing. Cuba sebut. Jing. Jing sebut ci. Okey. Jing. Jing. Cha. Cha. Okey. Jing cha. Okey, bila sebut cha tu yang ujung lidah tu naik. Okey. Cha. Jing cha. Okay, good. Jing cha. Bagus. So, next. Siapa nak cuba yang ada bagi nama tu? Nabila. Nabila. Okay, yang pertama apa? Doktor. Yi Sheng. Okay, Yi Sheng. Bagus. Kedua? Yi Yuan. Yi Yuan. Bagus. Ketiga? Kong Zuo. Kong Zuo. Bagus. Dah siap buat dah ni 2 tahun. 2年. Bagus. 2年. Sekerani. Suci. Bagus. Suci. Okey, senang dah buat Okey, 很好. So yang ini panjang sikit soalan dia. Siapa nak cuba? Yang ada bagi nama Lina tak silap saya. Saya Lina. Okey, Lai. So jawab, praktis. Okey, saya tanya awak jawab Ni hao. Ni hao. Okey. 你叫什么名字？我叫 Lina。叫 Lina。他们是谁？他们是我的女儿。他们 ，OK， 是我的 anak perempuan女儿。bagus。今天星期几？今天星期三。星期三咩？哦，对，星期三。OK， 今天星期三。星期三很好。你今天去哪里？我今天去医院。医院好。哎，丽娜，你的电话号码几号？我的电话号码016。等一下号码016 lagi 53 75 75 377 377 OK。丽娜，银行的电话号码几号？银行的电话号码
Okey. 零三五六03 56七八78二二。 22 OK。丽娜，你做什么工作？我是警察。警察. Takut. Papa. Okey, 来。警察呀，警察。 Betul lah. 警察, betul. Okey. Polis. Okey, 来。Lina, 你在哪里工作？我在吉隆坡。 OK，我在吉隆坡。坡工作。对，可能letak 工作belakang. OK， OK Lina，你工作几年了？我工作2年了。 OK， 我工作2年了。OK， 谢谢你 Lina. Perfect. Okay, bagus. So next, siapa nak cuba yang ada lagi satu nama? Saya Putri. Okey, Putri. Lai, saya tak tulis sebab jawapan dah ada. So saya nak Okey. jawapan dari Putri pula. Lai, Putri, 你好。你好，你叫什么名字？我叫 Putri。Putri，他们是谁？他们是我同学。同学 OK。今天星期几？今天星期三。 OK， 你今天去哪里？我今天去办公室。 Bagus。你的电话号码几号？我的电话号码0019 328 OK。 9550。 OK， 银行的电话号码几号？银行的电话号码03 77 8550。 OK， 你做什么工作？我是会计。 OK， 你在哪里工作？我在吉隆坡工作。吉隆坡 OK。你工作几年了？我工作20年了。Putri， 你几岁？你多大了？Umur berapa？ 20 tahun. 20 tahun. Okey, mak saya dah. Okey, tak adalah gurau je jangan kecil hati Gurau je Putri nampak suara muda Okey. Okey, dah boleh dengar dah alhamdulillah. Okey. So yang ni soalan awak yang ada dah buat tahniah So kita ada nanti ada presentation lagi untuk minggu depan. Siapa rasa nak cuba bercakap, nak saya betulkan sebutan, dia boleh buka mic. Ni peluang peluang. Okey. So saya nak seorang cuba sebut yang ini, buka mic, siapa-siapa pun boleh. Ni. Kita nak betulkan sebutan. Saya nak contoh. Akib, lai cuba Akib. 现在几点？ Okey. Dia bunyi dah ada. Cuma sekarang kita betulkan nada aja. Okey. 现在 现在 Yes. 几点 几点？ Yes. Lagi sekali. 现在几点？ Okay, good. So kita next. Okay, so kita ada 几点. So ada tadi Akid dah sebut J ialah ci tanpa angin. Saya dah minggu depan kita dah masuk asas 2. So saya tak akan tulis macam ni lagi. Saya expect bila dah masuk asas 2 awak dah tahu macam mana nak sebut sebab kita dah belajar ci tian. Cuma untuk certain part yang special case macam J, Q, X, Y, Z, H, C, H, S, H yang perlukan saya ingatkan sebutan, betulkan lidah. Yang itu saya akan ingatkan awak. Kalau tak, yang biasa ni saya tak akan tulis macam ci ni kan, ci tian, ci tanpa angin saya dah tak tulis dah. So pastikan awak belajar, mahirkan. Okey, ci tian. Dia ialah ti tanpa angin. Ci tian, tian tu yen. So ci tian, pukul berapa? Bukan jidian. Bukan jitian, bukan tian. Saya tak nak tian. Saya nak
点，几点，几点. Okay. So X ialah S, I, N, yen. Okay. Z kita sebut macam ni. C, zai. Zai, bukan zai. Saya tak nak zai. Zai. 现在. Ni penting. 现在. Biasa orang guna. Okay. 现在. 几点. Pukul berapa. Bukan jidian. Bukan zienzai. Saya tak nak zienzai. Saya tak nak jidian. Saya dah cakap. Sebab nanti ada orang sebut zienzai. Zienzai. Okay. 现在. Tekan, tekan. Yes, yes. 现在. 几点. Okay. So, siapa nak cuba? Lai, cepat, cepat. Siapa nak cuba yang ni? Saya. Farah, Farah. Saya dengan Farah. Okay. Lai, lepas ni Ain. Lepas ni Ain pula. Okay, Lai. Cuba Farah. 1点 Bawah ni. 2点 Bagus. Bawah ni. 3点 Okay. 4 ni. 4点 Dah betul nombor 4. Bagus. Okay, cuma kat sini. Pukul 1, pukul 2. Tian tu pukul lah o'clock lah. Tian tu o'clock. Okay. So, kita formula dia nombor plus tian. Okay. So, di sini saya nak ingatkan awak pukul 2. Sebab kat sini 2 ni dia bersendirian. Dia seorang sahaja. Kita tak boleh guna tian. Tian salah. Kita kena guna 2 tian. Sebab 2 plus something kat belakang ni. Ada barang kat belakang. 2点. 2点. Okay. So, formula ialah yang untuk pukul berapa. So, adalah nombor diikuti plus tian. So, kita kena tahu tanya. Macam mana kita nak tanya orang? Kita kena tanya. 现在几点? So, bila nak jawab tu, ci kita tukar kepada nombor. Ci tu maksudnya apa?现在tu sekarang, betul? 现在. 现在. Okay. Pukul berapa? Pukul berapa? So, kita ci ialah berapa. 现在几点? So, formula dia awak kena tahu dia ialah nombor plus tian. Tian tu kalau senang sikit kat sini kita guna o'clock lah. 5 o'clock, 10 o'clock. Dia susunan dia ikut bahasa English. So, sekarang kita ambil yang genap punya dulu. Saya tanya. Okay. 现在几点? Saya ulang balik. Kenapa saya nak awak mahir bertanya? 现在几点? So, kita jawab. 现在pukul 8. 8 点. Okay. 8 点. So, formula dia 8. Nombor diikuti dengan 8. Okay. So, sekarang saya nak awak tanya. Lepas tu awak jawab sendiri. Saya bagi masa. First, kenapa saya nak awak tanya? Sendiri tanya, sendiri jawab. Sebab saya nak awak pandai tanya, pandai jawab. Okay. So, sekarang yang ni, saya nak awak tanya diri awak sekarang. 现在几点? Okay. Awak kena tahu tanya. So, sekarang saya nak tanya pukul 11. 11 o'clock. Okay. So, siapa nak cuba 11 o'clock? Saya. Okay, Zainun Grace. Okay. Zainun dululah. Okay. Ain Ain Azban. Saya lupa. Ain, buka mic. Zainun kejap lagi lepas ni Zainun Grace pula kejap. Saya terlupa. Sorry. Ain. Ya, saya. Ain ada tak? Okay. Cuba sebut yang macam mana nak tanya. 现在几点? Jawapan dia? 现在现在两点. Ni. 11. 11 ingat tak? 10 plus 1. 12. Shit tu betul. Shit. Nombor 1 panggil apa? I.
So kenapa saya guna 11? Saya tahu ada orang akan lupa. Okey, bijak tak saya? Okey, ulang balik. Ain? Soalan Dua-dua. Soalan dengan jawapan. 现在几点？ Betul. 现在11点。 Okey, faham tak yang ni Ain? Faham? Okey, apply. Zainan, Grace? Zainan, Grace? Dah buka? Okey. Boleh tak? Okey. So, cuba jawab. Tanya. Yang biru ni dulu bawa. Tanya. Okey. 3、7点， Baca. 现在几点? Cuba baca. 现在几点？几点? 几点？ Okey. So, saya cuba jawab bawah. 现在3、7点。三点3。 现在3点。 现在3点。 Sebab kita ada 3 je. Okey. Saya nak tanya. Ada orang tanya soalan ni. Okey, saya jawab persoalan awak. Okey. Saya nak tanya 11 hingga 19. Okey. Ada apa beza 111 dengan 119? Ni kita pernah belajar. Okey. So 2. Nombor 11 hingga 19 yang awal tak ada jumpa ratus, tak ada jumpa ribu. Kita guna balik formula 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3. Saya dah agak dah mesti ada tanya sebab tu saya buka. Saya bagi soalan. Okey, faham? Okey. Betul, 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3. So dia ada 11, 12, 13. Ni boleh tonton balik bab nombor. So sekarang yang ini kita ada 111, 112. So 11 yang ini dia jadi special. Dia jadi unik bila dia berjumpa dengan ratus. Dia dah lain dah. Dia ada tambah 1 kat depan. Okey, so kita tengok So kita ada 100 ipai. Oh, dia ada special, dia tambah kat sini. Okey, 11. So bila jejak ratus sahaja kita guna yang ini. Start jejak ratus, depan belas-belas tu ada 1. Start jejak ratus, depan belas tu ada 1. Kalau dia tak jejak ratus, ada tak jejak ratus macam atas ni, tak payah tambah 1. Ingat lagi tak? Yang ini faham tak saya cakap? Faham tak? Okey, Farah betul. Farah punya. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Okey, yang lain faham tak? Okey. Okey. Faham tak? Ada siapa tak faham? Yang baru masuk dia memang tak faham. Pergi dengar balik. Yang baru masuk dia tak akan faham. So pergi tonton balik video nombor. Start belajar nombor. Bab 5 ke 6 ke gitu. Okay. So yang ini nombor. Nombor 10, nombor 11, 12, 13, 14. Once dia dah jejak ratus, dia depan dia ada I. Okay, contoh. Okay, saya nak 113 ni macam mana? 113 bagi jawapan. Okay. 113 baru video 3. Tahniah. Banyak lagi awak nak kayu Kesian kawan awak ni. Pelan-pelan kayu. Siapa tu? Apa nama dia tu? Tengok yang boleh dah tonton dia akan faham. Okey, sebab kenapa saya bagi belah ni saya tahu akan lupa. Okey, ipai i san. Awak pelan-pelan kayu Tak apa, jangan gelojoh. Belajar jangan gelojoh. Satu-satu, step by step. Saya pun belajar berpuluh tahun saya belajar. Jangan gelojoh step by step. Ipa, i, shisan. Bagus. Okey, faham So, yang ni jangan lupa. Okey, bila nak tambah i ni? Bila nak tambah i ni? Ada tambah i kat sini. Bila? Bila kita akan tambah i? Bila akan tambah i?
Ya, belas, belas. Belas bila? Bila belas tu dah start bila? UG betul. Dah start ratus. Tambah I. Kalau yang atas ni nak tambah I tak? Yang 11, 12, yang ni ha. Yang ni saya bulatkan ni ha. Ni nak tak tambah I? Ha? Belas tak perlu betul. Okey. Yang tak special tak payah. Okey? Pandai. Okey, so yang ni kena ingat biasa orang lupa tu saya bagi balik. Okey. So saya nak lagi seorang. Formula dia ialah untuk nombor untuk pukul berapa? Awak kena ingat dia ialah nombor diikuti dengan tian yang ini. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Nombor ikut tian. O'clock ni senang sangat. Okey, so last saya bagi nombor lah. Saya bagi nombor pukul 12. Okey, kita tengok siapa nak jawab boleh buka mic. Siapa nak jawab boleh buka mic sementara saya tengah tulis ni. Okey. Lain nama siapa nak jawab? Atikah. Atikah. Okey, cuba tanya diri sendiri lepas tu jawab sendiri. Lain, cuba. 现在几点？ Jawapan dia. 现在12点。 Yes. Kalau lupa buat apa? 10 plus 2. Orang Melayu kita memang dia lupa sebab kan dia terbalik kan. Dia terbalik. Kita akan letak tu. Okay. 12, 13. Kita akan letak 3 dulu kan. So, dia sebab terbalik. So, hati-hati Tulis formula tu. 现在12点. Okay. Siapa ni? Atika faham? Faham, cikgu. Faham So, formula dia nombor dia koti dengan tian. Dia macam bahasa English lah. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Okay. So, yang ni faham Yang lain? Okay. Nombor pastikan pergi tu baca nanti balik rumah. Balik rumah habis kelas. Okay. So, siapa nak baca ni buka mic? Akib. Akib. Okay, baca. 现在几点？ Betul, bawah. Okey, bawah ni. Ulang balik. Ikut mouse saya. 现在2点。 Okey, lepas tu. 现在5点。 Okey. 现在几点? Maksudnya apa, Akib? Sekarang 几点 tu dah nak jawab tu berapa. Okey. So cikgu nak tanya 2点 tu apa? 2点 tu apa, Akib? Siapa tahu boleh bantu Akib? Pukul 2 dia dah jawab dah. Pukul 2. 5点 tu apa? Pukul 5. Pukul 5. Okey, bagus Akib. Lai. Boleh? Boleh nombor. Kita dah belajar. Pergi tonton balik. Okay. Kejap. Sabar. Sabar. Nanti kita susun. Kita tak ajar sangat. Bab berapa? Ada baca tak silap? Kita tengok dulu nanti. Okay. So, siapa nak sebut yang ni? Boleh tolong saya sebut? Lain? Siapa nak sebut? Firdaus. Okay, cuba sebut. 分钟分 Okey, bawah ni. 几分钟分 Okey, good. Siap Firdaus. Okay, maksud dah ada kat situ. Okey. So ZH ni dia sebut CH bila sebut ujung lidah naik atas. Zhong, fen zhong, bukan fen chong. Chong. Bukan acong jangan sebut acong. So yang ini yang permukaan lidah ni, yang kat tengah ni jangan sentuh le langit. Kita sentuh yang hujung je. Fen zhong. Tapi kalau awak cakap fencong tu orang faham jugalah. Tapi slang Jawa lah. Slang Jawa betul. Fencong. Okey. So kita ada dua. Penggunaan dia ada sikit beza. Okey. Contoh yang fencong ni. Contoh kita guna bagi aku 5 minit.
给我5分钟。saya tunggu dia 20 minit. Okey, 我等他20分钟. So untuk cakap berapa minit kita guna 分钟. So saya bagi awak 10 minit siapkan kerja semua. Saya bagi awak masa 10 minit. So minit yang macam tu kita guna 分钟. Tapi kalau untuk jam, untuk o'clock, untuk macam sekarang ni pukul 8.10 minit. 8.26 minit. So minit dia kat situ kita guna yang belakang ni je. So untuk pukul 9.10 minit, 8.7 minit. So minit dia tu kita guna yang ini je. Kita tak guna 分钟. Okay, so yang ni faham tak? Saya nak tanya, jawab kat chat. Penggunaan 分钟 dengan 分. 分ni kita guna pada masa. Pukul berapa minit untuk 分. Untuk 分钟, macam saya bagi awak 10 minit, 20 minit buat sekarang. Boleh? Faham tak yang ni? Faham Faham Tak faham cakap Faham tak? Faham Okey, faham Okey, kalau saya nak tanya saya nak tahu awak jawab faham ke tak lah. Kalau yang untuk kita nak cakap dengan orang pukul 8, 10 minit, kita nak guna minit yang mana satu? Sekarang pukul 8, 10 minit. Nak guna 分钟 ke 分? 分. Bagus, 分. Sekarang pukul 8, 10 minit Nak guna 分钟 ke 分? Okey, orang jawab 分. Bagus. Okey. Saya sekarang bagi awak 10 minit. Awak kena nyanyi. 10 minit nyanyi. Nak guna 分钟 ke 分? Saya bagi awak 10 minit. Nyanyi sekarang. Guna mana? 分? 分钟. Yes, bagus. Faham 分钟So kat sini kalau kita nak cakap pukul berapa, pukul 10, 20 minit, kita guna 分 sahaja. Dah cukup. Okey, so yang penting awak faham Okey, so kita ada berapa minit Okey, so yang ini ada minit dah. So sekarang formula dia kita susun dulu. Okey, dia senang sahaja. 几点 几分 nombor plus 点. Nampak tak? Ini kita dah belajar. Nombor plus 分. Okey. So 分 ni adalah minit. Ni saya tak laju takut awak keliru. Dia senang sahaja. So kalau nak jawab, okey. Jawab, kita buang Ci letak nombor. Okey, contoh kita bagi. Sekarang 8. Sekarang ni pukul 8.28. Okey, cadangan saya untuk elakkan salah, kita salin tian dulu. Sekarang 8.28 lepas tu kita salin 分. And then masing-masing masuk rumah masing-masing. Kita letak sini 8 panggil apa 8? 8 panggil apa? Bahasa Cina? Pa. Okey, pa. Bagus. 28 bahasa Cina panggil apa? 28. Betul. Yakin. 28. So awak dah dapat jawapan dia. Siapa yang belum belajar nombor, pergi tengok balik nombor. Ada masa, jangan risau. Kami Jumaat, Sabtu, Ahad 4 hari awak pergilah bercinta dengan nombor. Tak kena sayang dia. Kalau tak, awak tak kenal dia, awak tak cinta dia, awak tak mahir. Kalau awak cintakan seseorang itu, awak kena fahami dia, dalami dia. Tenung dia, praktis dengan dia tiap-tiap hari. So kita ada partian, sepafen. So contoh, saya nak tanyalah, Xian zai几点? Saya suka buat ayat yang tanya jawab. Okay, so kita salin yang ini. Xian zai, okay, 8点28分。28分。Okey. So kita ada tian dengan fen. Okey. So kita nampak tak yang ni? Tian dengan fen. So ingat bila kita nak menjawab tu, kita nak guna minit ni, nombor diikuti dengan tian. Lepas tu diikuti nombor
dengan fen. So kita ada dua, tian tu o'clock, fen tu minit. Okey, so sekarang saya bagi awak soalan. Sekarang pukul, saya letak 9. 23. Okey, siapa nak jawab ni? Siapa nak cuba? Siapa? Nana saya dengar. Gloria. Okey. First Gloria, sebelum awak tulis, kita salin pukul dulu. Kita salin o'clock dulu boleh? Boleh. Salin. Lepas tu kita letak fen. Okey. Kita letak masing-masing kat rumah masing-masing. 9. Panggil apa? Kira. 9 panggil apa? Gloria. Gloria kan? You. 9 panggil apa? You. Okay, good. Lepas tu ni masuk rumah dia pula. Yang ni 23? Son. Okay. Okay, so awak dah tahu jawapan dia. So kita cubalah tanya Okay, saya tulis. Awak sebut. Cuba sebut. Yang saya tulis ni. Xian cai ji dian. Okay, lepas tu jawab. Xian cai ji dian 23分. Bagus. Faham tak ni, Gloria? Faham, teacher. Faham. Okay, good. So siapa nak cuba? Ni peluang cuba. Okay. Faham tak? Okay, Ci tukar kepada nombor. Lai, siapa nak cuba? Buka je mic. Saya terus bagi je tu. Anis Saya Nana Lina lah saya dengar yang tu. Saya dengar. Lina lah dulu. Okay. Okay, so sekarang kita ada pukul 12. Cikgu ni aku pula susah-susah. Okay. First, sebelum nak tulis nombor tu, saya galakkan awak tulis apa dulu? Kita tulis tian dulu boleh? Tian. Kenapa saya suruh awak tulis dulu? Sebab kadang orang ni dia dah pandai, dia excited tau. Bila dia excited sangat, ada benda dia lupa. Orang cakap xing zai le huo, orang cakap okey. Tian dengan fen minit. Okey, so kena tahu tian tu apa, fen tu apa. Masing-masing masuk rumah masing-masing. Lai, cuba. 12天 Betul? 12分 Bagus. So, saya tulis, awak jawab. Cuba baca. 现在 Dah? Baca? Hilang? Lina. 现在12天12分 Okey, cuba baca soalan dia. 现在几点 Jawapan dia? Jawapannya 现在12 天12分 Okey. Faham? Faham? Okey. Nak bagi contoh lagi tak? Siapa nak saya bagi contoh lagi? Nak bagi contoh lagi tak? Okey, nak. Okey. So, siapa nak cuba boleh buka mic. Okey. Siapa nak cuba boleh buka mic? Saya. Siapa nama? Saya tak kenal nama. Kasih. Okey. Ni, first, ingat. Saya akan ingatkan awak. Kalau nak tulis tu, kita tulis tian dulu. Lepas tu kita tulis fen. Boleh? So, yang ni masing-masing masuk rumah masing-masing. Cuba kasih. Liu. Okey. So, 45. 4. Betul. 10. Okey. Okey, cuba baca habis. Liu Dian 15分 Okey, so sekarang yang ini saya tulis. Awak tu baca. 先 Baca. 一点 Okey, ulang balik. 现在几点 Okey, baca. 现在
Liu Tian Si 四 Si okey. 45分。很好, bagus. Okey, siapa nak cuba? Maha. Maha. Okey. So, nak tulis apa ni? Kita kena tulis apa dulu? Tian dengan pen. Okey, cuba Maha 10 masuk rumah masing-masing. 10. Okey, betul. Yang belakang ni? 59. Okey, 59. Cuba baca. 10分. Okey, bagus. So, soalan dia. Baca. 现在几点？ Okey, so jawapan dia. 是 Baca ni, Sian. 现在10点59分. Bagus. So, faham tak yang ni semua? Okey, faham baru saya boleh proceed. Faham. Faham Senang tak? Awak yang penting awak tahu nombor. Faham. Faham Yang penting awak tahu nombor tau. Nombor penting tak? Penting. Tiap-tiap hari guna. Nak beli barang guna. Semua guna. Nanti belajar bab duit pengguna. Okey. 钱很重要. Yang penting awak susun Awak susun molek-molek. Okey. So sekarang kita nak belajar yang ini. Pernah tak dengar? Sekarang pukul apa? 5:30. Pernah dengar tak? 4:30. Okey. So formula dia sama. Nombor plus tian. Lepas tu belakang plus pan. Okey. Pan ni ialah setengah. Ataupun separuh. Okey. Biasa kalau untuk jam, kita guna dia setengah ataupun separuh. Dia senang sahaja. Okey, awak tak payah nak adjust, awak letak nombor depan saja. Sebab pan ni setengah ni kita dah letakkan. Contoh Contoh, okey. Nampak tak ni? So senang sahaja kita salin tian pan ni. Awak tengok je, awak apa tu? Detect sendirilah. Okey, tian pan. Okey. So yang ini kita masukkan dalam rumah. Ni yang kita masukkan dalam rumah ni. 2点半. Okey. Ingat pukul 2 kita kena guna 2. Tak boleh guna or. 2 sahaja. Pukul nombor 2 sahaja kita guna 2. 2点 pukul 2. 2点 pukul 2. Pukul 12 tak perlu. Lagi ada pukul berapa? Selain 2? Pukul 12 je lah untuk Malaysia kita. 2点半. Okey. So, saya boleh tanya awak. Okey. Kita kena pandai tanya. 现在几点? So, jawab 现在2点半. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kita buat 2. Izwani. Okey. Kita boleh guna metod biasa, Izwani. Tian dengan fen. Okey. Lagi satu kita boleh guna tian dengan pan. Okey, Izwani, pan tu apa? Separuh setengah, 30 minit. Okey, betul. Okey, so boleh masukkan dalam rumah tak ni? Right? Boleh. Depan tu saya tak dengar depan dia. Oh, sebut Sebut. Pukul 4 yang ni. 4 tian. Yang ni 30 macam mana? Pan. Formula biasa punya dulu. 30. 30. 3 panggil apa? San. San. 10 panggil apa? Shi. So jadi cuba baca. 4点30分. Okey, saya nak tanya kan. Awak biasa guna 4.5 ke 4.30?
setengah. Samalah saya. Okey. Okey. So contoh bawah ni. So bawah ni kita letak 4 sahaja. 4 bahasa Cina panggil apa? Se. Okey, se. So kat sini kita ada 2 awak boleh jawab. Contoh kalau lupa nak guna setengah tu, so awak boleh gunalah 4点30分 ataupun kita guna 4点半, 2 lah. Dua-dua boleh. Bahasa Melayu pukul 4.30 ataupun kita boleh guna pukul 4.30. Okey, saya try lagi. Siapa nak cuba? Lausia yang Malaysia pakai mana satu? Dua-dua. Saya biasa guna bawah ni lah. Selain Malaysia ada tempat lain ke pakai bahasa Cina? Semua tu. Yang Malaysia guna mana satu? 4.5. Saya pun biasa guna 4.5. Okey. Okey, siapa nak jual 12.5 ni? Kita buat 2 method. So jadi dua-dua awak, satu buat revision, satu belajar benda baru. Baru. Tengok, baru. Okey lah, siapa nak cuba? Putri. Serah diri. Putri. Saya dengar Putri. Okey. So, Tian. So ada 2 formula. Satu Tian Fen. Lagi satu Tian Pan. Okey, Putri, saya nak tanya pan tu apa? Setengah. Setengah. Penting tak? Penting. Okey, so kita ambil yang biasa punya. Yang ini macam mana? Masukkan rumah masing-masing. 12. Betul. Lepas tu belakang ni 30. 30. Okey, 30. So bawah ni formula ni? Bawah? 12. Okey, bagus. So 30 tak payah letak lah. Sorry 12. Saya salah tulis. 12. Okey, so kita ada 2. So cuba baca. 12.30分. Bagus. Bawah ni? 12.半. Okey, good. So saya tanya awak boleh? Boleh? Pukul berapa? So awak jawab dua-dua lah. Baik. Okey. 现在几点? 现在12.30分。 Okey, saya tanya lagi sekali. 现在几点? 12.半. Okey, faham? Faham. Okey. Speed okey sekarang ni? Awak faham tak? Boleh saya proceed? Ataupun nak contoh lagi satu lagi? Nak contoh ke tak? Kalau tak, kita masuk next store. Laju sangat tak? Saya laju tak? Okey, nak boleh masuk next? Boleh masuk next? Lausia. Tak payah. Okey, Selvia. Kalau 12 suku, kalau suku? Okey. Suku kita tak belajar. Kenapa? Orang Cina dia tak guna suku. Sangat. Tapi ada. Kalau ikut format China, ada. Tapi untuk Malaysia, orang Cina Malaysia dia tak guna suku. So kita tak belajar. Kita tak payah belajar benda yang diorang tak belajar. Nanti awak pening. So kita belajar benda yang diorang selalu guna. Macam pan. Okay? So tadi ada orang tanya, kalau awak nak belajar apa PM tepi lah. Tapi tak guna pun. Kat sini memang tak guna. Okay? Pan tak perlu tambah fen. Okay. Malah tanya soalan yang biasa orang tanya. Pan tak perlu tambah fen ke? Okey, contoh kita yang ini kita boleh direct guna bahasa Melayu. Contoh oh, sekarang pukul 9.30. Okey, mana satu yang untuk 9.30 dalam bahasa? Oh, sekarang pukul 9.30. Ataupun kita cakap oh, sekarang pukul 9.30 minit. Mana betul? Kalau kita nak cakap yang ini. 9.30. Yes. Ini sebab apa biasa orang akan tanya. Ni soalan biasa orang akan tanya. So bila guna pan tu tak perlu letak fen. Dia ikut balik macam bahasa Melayu. 9.30, 10.30. So lepas setengah tu kita ada letak fen tak? Tak ada kan? So tak perlu letak. Ni jam ni dia boleh ikut bahasa Melayu sikit. Boleh ikut bahasa English. Okey, faham tak yang ni? So kalau cakap 9.30 tu belakang nak letak fen tak? Saya nak tanya. Nak letak fen tak belakang kalau cakap 9.30 minit? Yes. Faham? So yang ini awak catat. Okay? Ni faham fen minit tak payah cakap kan. Tak payah letak fen kat belakang. Okay. So kita masuk. Kalau laju sangat suruh saya stop. Boleh? Cikgu laju. Saya stop. Okay. Lai, siapa nak baca? Saya suka dengar suara awak sebenarnya. Akib. Okey lah Akib, baca. 现在
几点？ Lagi bawah baca ni. 现在几点几分？ Okey, lagi. 现在5:45。 Bagus. Okey, saya nak tanya Aki. Aki dah buka kan, Raja buka mic kan. Saya nak tanya bawah ni apa? 5:45 tu apa? 5. Di pukul Betul. Dia translate boleh lah. Okey, lagi. 4:10. Bagus. 5. Okey, minit belakang tu Fen saya tertulis bagi awak jawapan. Okey, bagus Fen. Faham Akib? Faham. Okey, siap-siap Akib. So kat sini contohlah awak nak tanya pukul berapa. Kita kan dah belajar kan pukul kan. So nak tanya pukul berapa dah ada beberapa metod. So awak boleh tanya yang simple yang tadi saya bagi awak tu, awak boleh tanya 现在几点? Nampak tak? Tadi kita belajar 现在几点. Lagi satu kita tanya detail 现在几点几分. Sekarang pukul berapa? Berapa minit? So saya nak tanya awak, mana biasa kita guna? Yang pertama. Betul? 几点. Betul? So kita ambil yang atas ni je. Ini saya tulis sebab ada orang dia nak time bercakap dia nak detail. Tu saya tulis. Okay. 现在几点. So boleh letak minit lah. Suka hati awak lah. 现在几点. Okay. Kejap nanti. PM, AM kejap. Okay. 现在几点. Okay. Ataupun 几点几分. Okay. So kita dah belajar pan betul. Separuh. Pan separuh ataupun setengah. Okay. So ada orang tanya PM, AM. Saya berpandukan dengan jam. Okey. PM, AM, saya berpandukan dengan jam. Okey. Ataupun awak nak belajar PM, AM sahaja ataupun awak nak pagi, petang, siang, malam. Maksudnya tengah hari, petang, malam sekali. Awak nak mana satu? Atau nak PM, AM sahaja? Atau nak semua? Semua. Kalau boleh semua. Yang senang nak ingat Sharifah bagus. Yang senang nak ingat. Senang je. Okey. Kita pernah belajar kan? Selamat pagi. Pernah belajar tak selamat pagi? Pernah. Apa nama? Pak selamat pagi panggil apa? Cawan. Okey. Selain tu? Okey. Saya nak jawapan dari Sharifah tu. Okey. Nanti awak selak. Tak apalah. Kita terus bagi. So, kita panggil session. Ini metod saya lah. Awak, orang lain, saya tak tahu dia guna macam mana. Saya guna sesi. Sebab biasa kita sekolah ada sesi pagi, sesi tengah hari, sesi petang, sesi malam. Betul? So, untuk saya guna sesi. Sesi diikuti dengan time. Session dengan time. Untuk saya guna sesi. Orang lain saya tak pasti. Sebab saya guna benda yang saya senang nak nyampaikan. Okey, sesi. Sesi tu boleh pagi. Pagi, nanti saya bagi maksud. Nanti saya tulis dulu, nanti saya nak awak sebut. Sang, kita ada tengah hari. Okey, kita ada petang. Kita ada malam. Aku tulis malam kenapa? Okey. Nanti saya bagi malam ni ekstra lah. Okay. So kita ada pagi. Tulis Takut dalam nota ke tak ada ke tengah hari. Tengah hari. Kalau bahasa Melayu saya salah eja tolong tegur Siap petang. Saya pun nak kena fikir. Okay. Wansang malam. Okay. Belakang ni kita guna time. Time mana? Yang kita belajar ni. Okey, saya letaklah masa. Okey, contoh saya letak pagi pukul Patian. Alamak, salah tulis. Okey. Kita letak Patian 20 分. Okey, tengah hari 12 点 20 分. Petang 4 点.
20分. Malam 8点jugalah. 8点20分. Okay. So kita ada yang ini. Tian dengan fen. So kena tahu, nampak tak saya highlightkan, jadi awak boleh baca. Tian dengan fen. Okay. So pagi, petang, siang, malam betul awak nak. So kita letak sesi. Sesi ni saya punya sendirilah sebab saya nak fahamkan diri saya dan mudah untuk fahamkan awak. Kenapa saya guna sesi? Budak-budak kan sekolah ada sesi pagi, sesi petang, sesi tengah hari, sesi malam. Saya guna sesi diikuti dengan time, masa. So kita ada 早上8点20分. Nampak tak? 中午12点20分, 下午4点20分, 晚上8点20分. Okey, saya nak seorang baca. Tak ada orang nak baca. Baca. Siapa nak baca? Ataupun tengah Akib, bagilah orang lain Akib, orang lain pula. Akib. Kakak-kakak yang lain, acik-acik kat dalam ni, acik-acik, akak-akak. Cuba. Farah? Ya. Ya, okey. Cuba Farah baca. 早上8点20分. Betul, bawah. 中午12点20分. Bagus, bawah. 下午4点20分. Bawah ni, bagus. 晚上8点20分. Okey, ni saya letak macam ni Jadi awak boleh baca ni Okey. Faham tak ni? Faham tak? Faham. Okey, faham. Yang lain faham tak? Faham. Okey. So yang ni pagi, petang, siang, malam. Awak pandai masa, belakang tu awak letak sesi saja. Pagi, petang, siang, malam dah boleh guna dah. Okay. So awak jadi penyampaian awak tu lebih clear lah. Dia sebab dia senang. Okay. Okay. Fen untuk ejaan kahwin sama ke? Tak sama. Itu mesti awak dengar orang Cina cakap cefen, betul? Siapa tu? Ira? Betul ke tak? Cefen, betul? Bukan fen. Dia bukan cefen. Dia jehun. H-U-N. Puan. So hati-hati sebab kadang-kadang bahasa Cina ni dia ada apa tu? Kenapa orang Cina kadang perasan tak ada bahasa Cina ada pelat sikit, bahasa Mandarin diorang ada yang pelat sikit, bukan diorang pelat apa, sebab bahasa yang diorang cakap tu dipengaruhi oleh dialek diorang. Kenapa diorang cakap cefen sebab apa? Mungkin dialek kat rumah dia tu. Slang kat rumah dia. Macam kita orang Ganu ada slang dia. Orang Kelantan ada slang dia. Orang Johor saya, orang KL saya apa. Itu puncanya. So jadi yang itu bukan cefen, dia jehun, H-U-N huan. Okey, kahwin huan. Yang biasa kita dengar cefen. So jangan salah lah. So boleh? Okey, kita masuk last part. Okey. Ni penting. Okey, siapa dia tak ada langsung buat ni kat rumah? Tak pernah buat tu. Semua ada kan? Ni tiap-tiap hari kita buat. So awak kena wajib ingat benda ni Lai, siapa nak sebut? Azni. Okey, Azni cuba. 起床 Bagus. Bawah ni. 吃饭 Okey, bawah. 休息 Bagus. 睡觉 Okay, good. So sekarang kita betulkan semua punya sebutan. Okay, yang maksudnya yang pandai sebut tu baguslah. Maksudnya yang benda yang kita kena hati-hati. Okay, CH. Kenapa tak bunyi ni? CH. SH. So ingat kita ZH. ZH, CH, SH. Bila sebut lidah kena, ujung lidah ni kena naik sentuh le langit. Okay. CH ni banyak angin. CH ni banyak angin juga. Banyak angin.
SH sama. Okay, bila kita sebut naik atas. CH, chuang, chuang. So kita ada makan. Kalau kita CHI tu, kita sebut bahasa Melayu dia jadi ci. Ci. Tapi bila awak naik lidah ke atas dia jadi ci, ci. Lidah naik atas dia jadi ci, makan tu, ci. Rehat, nanti dulu. Tidur, kita naik atas juga. Shui, shui, shui jiao. Okay, so ini penting Q, CH banyak angin, banyak angin. Qi chuang, qi chuang, qi chuang. So kita ada makan, lidah naik, banyak angin. Chi fan, chi fan, chi fan. So rehat, S. Xiu xi, xiu xi, XIU, xiu xi. Sebutan kita dah belajar. Dan kita ada J sebut Ci tanpa angin. Okey. Shui jiao, shui jiao, shui jiao. So ini penting. Setiap hari awak akan qi chuang, qi chuang. Setiap hari awak akan chi fan, chi fan. Setiap hari awak akan shui jiao, shui jiao. Setiap hari dah. Okey. So yang ini dia adalah kata kerja, verb. Okey. Dia adalah kata kerja. Kita letak verb. So balik rumah. Okey. Saya nak awak buat homework. Minggu depan saya nak awak present. Siapa rasa nak present, saya nak 2 orang je. Present bab ni. Okey. Kita boleh guna formula yang ini. Okey. Subjek. Okey. Plus sesi plus time plus verb. Okey. Sesi plus time ni yang bawah atas ni, nampak? Awak tell me your time. Bagi tahu masa awak buat apa. Okey. Subjek tu kata ganti nama diri lah. Boleh letak awak letak diri awak lah. Awak, saya ke. Awak nak letak ayah ke, papa. Awak nak letak mama ke, tak kisah. So kat sini minggu depan saya nak awak present 4 ayat. Saya nak 2 orang sahaja. Siapa nak, nanti saya suruh awak tulis nama lah. 4 je. Awak rasa nak berapa orang present? 4 orang boleh? Ataupun 2 orang saja dah cukup? Okay? Okay? 4 orang boleh? Nak 10 orang? 4 orang Okay. Ramai-ramai tak boleh. Masa kita. So kita ambil 4 dulu. Lepas tu next 4. Okay, 4 orang lah 4 orang pengsan saya Awak nak bukan apa, nanti kawan awak boring dengar awak bercakap. Kita ambil 4 cantik 4 orang, nanti saya buka. So kat sini nampak tak? Subjek. Okay. Tak tahu nak sebut tu boleh dengar balik yang saya ajar sebut tu. So kita ada subjek, sesi, time. Contoh saya tiap-tiap hari bangun. Okay. Wah. Okay. Pagi lah. Zao shang. Pukul berapa? 7 点. Okay. Bangun pagi tadi apa verb dia? Qi chuang. Qi chuang. Dua-dua banyak angin lah. Okay. Chuang. 我早上7点起床. So kat situ awak dah bagi tahu siapa. Bila sesi pagi, petang, siang, malam, pukul berapa, buat apa. Kat sini dah lengkap dah. Ayat awak boleh bagi tahu orang cerita awak. Yang ni faham tak? Susun je subjek, sesi, time, verb. Tak payah guna yang lain, guna yang 4 ni je. Sebab benda ni tiap-tiap hari awak buat. Boleh? So formula dia saya tulis balik. Subjek plus sesi plus time plus verb. Verb ni lah yang 4 ni. Ni faham tak macam mana nak buat? Saya nampak orang minggu depan present. Kalau boleh present tu buka lah muka awak. Saya tak kenal awak lah. Semua tutup muka, segan malu. Boleh tak ni? Boleh ke tak? Boleh, faham tak? Faham. Yakin tak nak present ni? Boleh. Boleh. Okey. Apa? Qi chuang ni? Ni qi chuang ada tak? Nampak tak? Ambil yang dalam nota awak je dulu. Lepas awak dah yakin, sebut, dah yakin nak buat ayat, awak pergilah cari verb macam-macam. Buatlah, ubahlah suka hati awak. Suka hati awak nak ubah.
Mula-mula ambil yang ni dulu. Mahirkan yang ni dulu. Okay. So macam-macam ayat boleh buat. 我要休息啊, pergilah rehat. Okay. 我要睡觉. Betul? Okay. So sekarang yang ini kita guna masa. So kita letaklah macam ni. Subjek, sesi, time, verb. Boleh? Boleh? So nanti